Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syahrul Syadras Syahrul Yuzi daripada pasukan Honda Extremo Yuzi Racing. Nama saya Muhammad Akhir Ramadan bin Idris. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di Lita LYL International Circuit untuk pusingan ketiga Malaysian Cup Prix. Ini adalah Lita baru dalam kalender, so kita akan berlumba pada minggu ini. So kami nak bawa anda semua untuk melihat bahagian-bahagian penting di Lita ini. Yes, so macam yang korang tahu, Lita ini panjang dia 1.55 km, ada 18 selekoh kesemuanya. Boleh katakan ini pertama kali dalam sejarah Malaysian Cup Prix berlumba dalam banyak selekoh dan mencabar. So benda ni boleh katakan benda yang baru untuk semua rider. So tak ada data, tak ada apa semua. So kita berlumba pada minggu ini. Jom kita tengok bahagian-bahagian penting di litar ini. Okey, sekarang kita berada di antara turn 4 dan turn 5. So, macam yang korang tahu, sebelum sampai ke turn 4 ni, daripada starting grid, kita akan tempuh turn 1, turn 2, turn 3. Selekoh-selekoh turn 1, turn 2, turn 3 ni boleh katakan selekoh yang laju dalam track ni. Kemungkinan ramai rider akan pakai gear 4 atau 5. Diorang akan carry speed 4 atau 5 tu sampai ke turn 4 dan drop hingga ke gear 2. Akan carry speed gear 2 tu ke turn 5. Laju kan? Okey, kita bagi Akil pula sambung. Lepas turn 5, pelumba akan melalui turn 9 dan terus memecut di high speed corner turn 10. Di sini adalah penentu untuk mendapatkan masa yang lebih pantas. Jom ke muncaknya. Sekarang kita berada di selekoh terakhir di Lita LYL International Circuit. So, ini adalah turn 18 sebelum kita pergi ke checker flag. So, kiranya ini last turn lah. So, yang macam korang boleh tengok, ada di belakang saya adalah terowong. Terowong ni juga kita akan lalu terus ke turn 15 dan 16. Lalu kita akan naik ke jambatan dan turun turn 17. So, boleh katakan part-part sini, sektor-sektor ni, sektor-sektor favourite saya sebab dia membuatkan saya teringat dekat Motegi, Jepun. Lepas turn 17, kita akan terus ke turn 18 iaitu selekoh terakhir. Mencabar kan? So, Akil, macam mana? Sambung pula. Yang pasti semua pelumba akan mencari jalan penyelesaian. Jadi, itu saja perkongsian saya. Bye. So, itu saja perkongsian daripada saya dan Akil. Jadi, kita jumpa lagi di lain masa. Zah! Kita bertemu sekali lagi dalam perlumbaan pusingan yang ketiga untuk Petronas MIM Malaysian Cup 2025 dan mereka akan dilepaskan sekarang ini. Saya starting di petak nombor 2 dan saya motor nombor 1 tu, dan di last lap saya kena potong. Lepas tu saya cuba follow dia dan saya cuba potong dia balik. Motor ni laju di jalan straight. Kalau track macam ni dia kena kuat tangan, kena fokus untuk mendapatkan nombor 1. Pada race tadi, pada first turn saya dapat all shot kedudukan pertama. Akhir lap saya cuba ikut belakang dan lagi satu lap nak habis, saya cuba try dekat first turn tapi tak lepas dan cuba menamatkan di tempat kedua je lah. Motor memang banyak membantu saya untuk saya naik ke podium. 3 tahun saya main di Cup Prix, saya menggunakan motor Honda Dash. Banyak pengalaman yang saya dapat dan saya dapat tahu cara untuk guna motor. Motor ni sangat banyak membantu saya. So dalam perlumbaan tadi kita orang cuma pakai setting yang kita orang guna pada show out. Kita orang tak banyaklah ubah sebenarnya. Kita orang satu tim sama-sama untuk dapatkan setup yang terbaik pada final race. So saya nak ucapkan terima kasih pada tim saya dan Honda yang telah menyediakan jentera dengan baik pada final race. Harapan saya pada next race, saya nak kekalkan momentum yang macam ni. Di setiap praktis saya nak berada di top 5, konsisten lah untuk setiap race, kemenangan lagi lah pada next race. Dan Alhamdulillah hari ini saya dapat tempat kedua race tadi. Saya apa-apa pun syukur Alhamdulillah, lama dah tak podium. Ini yang pertama untuk tahun ini. Honda LSX memang untuk track ni agak baik untuk turn high speed. Ini jalan rezeki kita untuk hari ini, kita cuba lagi untuk next. For sure harapan untuk next race nak menang. Next race kita orang punya race dekat Teluk Intan, Perak. Kita tahu track tu agak teknikal, memerlukan speed yang bagus kat motor. Saya tahu tim akan bekerja keras. Let's see macam mana next race. Kita harapkan menang lah.